Nampak? Okey. Kita letak oat dalam 2 sudu. Simple tapi sedap. Lepas tu kita buka lychee. Lychee ni saja akan ambil, saja letak dalam ni. Satu saja akan basuh. Okey, lychee 4 lah. Lepas tu saja akan letak susu. Tak, saja akan letak ni. Taruh. Lepas tu saja letak susu fresh milk. Apa tu saja? Alah, yang taruh tu, yang makan, yang kalau korang pergi KLCC tu kan ada makanan macam taruh tu kan. Sajak bola semalam dah. Nampak? Dia macam taruh. Kenapa basuh lychee tu? Sebab tak nak manis sangat. I tak nak manis. Lepas tu letak susu fresh. Lepas tu kasuhkan dia. Nampak? Love sangat sih. Puak macam ni pun letup dah. Okay. Lepas tu saja akan letak susu cair. Manja. Lepas tu saja akan letak kepingan buatin. You kena beli buatin macam ni tau. Memang elok, bagus. Dia buatin yang dry punya. Yang macam ni. Buatin tapi yang dry punya. Letak. Memang nanti dia kembang tu sedap je rasa. Soto tu kena suam ke saja? Taklah. Sejuk. Buatin yang kering ni kalau kena air lama-lama dia kembang. Chia seed. Bukan ni. Buatin. Yang saja letak tadi tu oat. Saja letak 2 sudu oat. Lepas tu saja letak ni lah. Ni letup dah sis Lepas tu kalau contoh kalau you nak manis ke, you boleh letak madu. You boleh letak air gula ke apa ke. Macam saja suka macam ni. Dia biar berkering. Nanti buatin ni kan dia akan kembang. Bila makan tu lembut je, sedap. Yang ini sumpah berkhasiat. Tak ada add on gula, tak ada. Gula yang ada dalam ni, manisan yang gula ni daripada buatin dengan buah lychee je. Yang lain tu tak.
I very jaga kesihatan tau. Ni memang sedap. Nampak tu. Terbaik. Letak cengkeh je. Kenapa nak kena letak cengkeh pula? Ipik-ipik Kau letaklah cengkeh. Urat ni kari. Ipik je. Kalau aku letak tu ada, kau nak suruh letak cengkeh lah. Baik kau letak bawang terus. Kau aku nak masak kari ke? Gede-gede raya, gede-gede raya, gede-gede raya. Nampak tu. Memang sedap. Kalau you all nak letak aiskrim ke, okey. Ya, macam ni saja dah mahal Kalau kat Malaysia ni berapa ringgit ni? I makan macam ni je sayang.